Seterusnya, kurikulum baharu prasekolah yang mula dilaksanakan tahun ini diharap dapat melahirkan generasi awal yang holistik, seimbang dan berdaya saing di peringkat global. Menteri Pendidikan Fannida Siddiq berkata 6 bidang utama diberi tumpuan iaitu sosioekonomi, fizikal dan kesejahteraan diri, bahasa dan literasi, kerohanian, nilai dan kewarganegaraan, kreativiti dan estetika serta kognitif. Bidang sosioekonomi menekankan keupayaan anak-anak mengenal dan mengurus emosi serta membina hubungan dengan orang lain dan persekitaran. Bidang fizikal dan kesejahteraan diri memberi kesedaran mengenai kesihatan, pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan termasuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Bidang bahasa dan literasi fokus kepada kemahiran komunikasi dan minat membaca. Manakala bidang kerohanian, nilai dan kewarganegaraan merangkumi pendidikan Islam, moral dan kewarganegaraan. Kreativiti dan estetika memberi peluang mengembangkan imajinasi dan daya kreativiti. Sementara bidang kognitif menggalakkan rasa ingin tahu dan penerokaan dunia sekeliling.